Tuhu bakal memonopoli bisa bengkel dekat Malaysia ni. Itu tak boleh nak dinafikan lah. Melainkan we do something now. Anda ni sekarang ni cakap banyak ke buat banyak. Saya yakin bila Tuhu datang ke Malaysia ni, dia bukan datang turun bodoh-bodoh tau. Dia datang dengan sistem. Dan sistem ni memang membantu untuk meningkatkan lagi keyakinan pengguna kepada bengkel. Dan kepada bengkel-bengkel yang ada kat luar sana, if you can't beat them, you join them. Kalau perasan ni, yang Tuhu sekarang ni, dia dah mula open kepada Tuhu partner. Dia dah mula open untuk kerjasama. Dan inilah sebenarnya sepatutnya dibuat daripada awal dulu. Tapi dah orang Malaysia tak nak buat. Orang lokal tak nak buat. Orang Cina lah datang yang tolong satukan semua orang. Ini baru satu Malaysia. Tapi yang menyatukan satu Malaysia, China. Tak tahulah nak kata bagus ke tidak. Tapi secara dari sudut pelanggan, bagus. Anda boleh download sendiri apps Tuhu tuan-tuan. Ada change oil filter. Lepas tu boleh timing, booking. Lepas tu boleh tengok partner mana anda nak tengok ni. Kan? Dia memudahkan kita. Tapi adakah semua orang tahu pasal apps ni? Tak juga. So, jangan risau Tuhu ni nak membunuh bisnes anda. Tapi belajar daripada apps ini. Belajar macam mana dia touch customer. Belajar dia berfikir dari sudut scalability. Dan insyaAllah bisnes anda akan berkembang. Untuk pelanggan, betul kat komen. Anda nak tak pergi bengkel Tuhu?